Bersama saya sekarang ni, siapa dia? Baik. Okey. Nanti. Okey. Saya tak masuk lagi. Okey, bersama saya siapa? Kepala. Dah. Okey, siapakah yang sedang bercakap sekarang? Pasola. Papa Sola. Okey, try mark satu kali. Papa Sola. Okey, dah. Kebakaran Papa Sola. Kebakaran. Kepala. Papa Sola. Okey, sekarang ni kita nak pergi tengok wayang cerita kartun mau. Dia kata jom. Nak tengok apa? Cerita kartun. Ya, cerita apa? Papa Sola. Okey, kita dah tengok 4 kali. Hari ni nak masuk kali kelima. Betul? Betul? Apa yang Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Kali kelima kita tengok Papa Zola. Okey, kalau saya jadi Papa Zola, Pak Long nak jadi apa? Perempuan. Hei, jangan jadi perempuan. Ada. Dia lelaki. Okey, kalau saya Papa Zola, Pak I? Pak dia lelaki. Okey, lelaki. Nak buh nama apa? Minah. Okey, saya Papa Zola. Papa Sola. Okey. Pak Long? Pak Long jadi apa? Jadi apa? Tok Wan Zola. Tok Wan Zola. Okey. Ini Papa Zola, ni Tok Wan Zola. Cerita Papa Zola ni dia mengisahkan pasal pengorbanan seorang ayah. Apa nasihat Tok Wan Zola kepada budak-budak muda kat luar sebagai seorang bapa? Dia ni, dia pun tengok juga kan. Ada nasihat kepada budak. saya budak-budak sebagai seorang ayah. Dah tak budak-budak empat 2-3 kali pergi tengok kan. Tengok apa? Papa Zola. Tak, Papa Zola bagus tengok. Bagus. Nasihat kepada anak-anak muda. Anak-anak muda. Sebagai seorang ayah. Dia boleh nak pergi boleh. Apa pun nak pergi boleh. Cerita pasal wayang tu dah habis. Dah habis. Okey, kita Yang pertama, yang kedua pula. Papa Zola yang kedua pula. Dah, saya nak minta Pak Long nasihat kepada anak-anak muda Ya. sebagai seorang ayah. Tengok Papa Zola.